Okey, jom kita borong tanah dekat EcoShop lagi. Untuk korang yang baru je start nak bercucuk tanam, bagus sangat kalau korang buat campuran tanah ni. Jimat. Jadi, ini 3 barang yang saya beli daripada EcoShop. Tanah organik, kokopit halus dan juga sekam bakar. Untuk satu adunan, saya pakai 1 beg tanah organik, separuh sekam bakar dan separuh lagi kokopit halus. Untuk 3 barang tadi, kita sebatikan. Lepas dah sebatikan, korang boleh dapat rasa tekstur tanah tu lebih ringan. Baja pertama, saya letak baja penggalak akar 2 genggam dan baja organik humic acid 2 genggam. Baja penggalak akar untuk merangsang pertumbuhan akar dan baja organik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Untuk tanah ni, korang boleh pakai terus untuk alihkan anak pokok, nak tanam apa pokok pun boleh. So, korang boleh tengok, ini semua anak-anak pokok yang saya alihkan menggunakan tanah campuran EcoShop. Ada juga pokok saya yang dah berbuah dah pun, saya pakai tanah campuran daripada EcoShop. Bukan untuk pokok sayur je, bunga ros Jepun ni pun tanah campuran EcoShop. Tengok, cili saya sampai dah berbuah.